Ramai pesara akan jatuh miskin selepas 10 tahun. Kalau tuan-puan pesara kerajaan atau dengan KWSP, walaupun tuan-puan dapat kenaikan pencen dan dividen KWSP sekitar 2 hingga 5% tahun, dengan kiraan kadar inflasi secara purata 2.15% setahun, nilai simpanan tuan-puan berkurang sekitar 19.1% selama 10 tahun. Kenaikan harga barang dan perkhidmatan akan meningkatkan kos sara hidup. Bermakna dalam masa 10 tahun, kos sara hidup dah jauh berbeza dari sudut kuasa membeli. Ramai pesara mungkin tak mampu untuk bertahan dengan pencen diorang. Duit pencen dan simpanan KWSP akan jatuh nilai bersama dengan inflasi. Berbeza dengan pesara yang simpan duit mereka dalam bentuk emas. Mereka dapat hidup dengan selesa sepanjang zaman persaraan mereka. Antara fungsi emas ni, dia dapat mengekalkan kuasa beli tak kira hidup di zaman mana sekalipun, sebab kenaikan harga emas selari dengan inflasi. Harga barang naik, harga emas pun turut akan naik sekali. Jadi rancang persaraan tuan-puan sebaiknya dan simpan sebahagian simpanan persaraan yang tuan-puan tak guna dalam tempoh lebih dari 2 tahun dalam bentuk emas. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan teruskan follow saya.